Dia dah tutup jalan tu. Memang dia suruh kita jalan sini guys. Okay. Sabar, relax. IQ Fik guna IQ kau. Okay, sekarang dia buat. Ui. Dia buat apa tu? Kalau aku lalu aku mati ke? Hello. Asal tu? Tak ada apa-apa. Sabarlah. Sabar. Aku sangkut. La ilaha illallah, sangkut. Mak, jalan macam... Okay. Jalan raya tau. Tak, jalan raya ni. Jalan raya ke, Fik? Mesti ada kereta kan? Betul tak? Selalunya dekat jalan raya ada apa, guys? Ada kereta, ada motor. Betul tak? Ada kenderaan yang akan lalu sini tau. So, memang akan ada kenderaan dalam kiraan 3, 2, 1. Hai. Ya Allah, macam mana-mana pula tu. Aku rasa memang tak ada situ lah. Sebelum main moja lapi adu bosan. Sabar. Kau relax. Tadi kau suruh aku main game baru ni. Tiba-tiba kau suruh main. Kau boleh relax ah. Kau relax. Kalau aku naik mengamuk, aku naik angin dengan tiang ah. Kau sabar jap. Kau jangan sampai aku jadi Hulk guys Jangan sampai aku jadi Hulk. Kau tak pernah tengok lagi kan aku jadi Hulk kan? Kau jangan cuba-cuba nak try test aku guys 10. Freeze head PX. Kau tak suka baju Arsenal pick? Cuba tukar baju MU mesti selamat. Syirik kau, syirik. Aku tak percaya benda-benda tu. Let's go! Mak kau. Astaghfirullah. Sumpah aku rasa dia detect mic tu. Tak cinta. Kau dengar tu. Tak. Pemburu P. Ya. Cuba tekan S. Alt window. Window, terima kasih pemburu P Tak, dia macam ni. Kau percaya cakap guys. Dia kan, dia detect mic guys tau. Ni, dia detect benda ni. Ni, aku tengah ketuk ni kan. Dia tengah detect tau. So, kau tak boleh tunjukkan kau tu happy tau. Kau tak boleh tunjuk kau happy, kau faham tak? Aku dah tahu dah. Serius, aku dah tahu dah. Kau sabar je. Game ni memang sial lah. So, kita kena buat diam semua. Okay, tu benda tu guys. Ini trik dia guys Ini trik dia. Jom. Aku tahu dah. Aku nak tunjuk aku happy tau. Apa je? Aku tahu dah game ni nak main macam ni. Aku tahu dah. Easy tu game ni rupanya tu. Bukan susah mana pun. Sebelum dari pokok. Pokok. Cukup fast and pick. Steady. Aku tahu dah formula dia senang. Jangan tunjuk yang kau happy. Buat relax. Santai. Buat muka relax. Buat muka keras je. Sabar. Relax. Santai. Tak ada apa-apa pun. Kenapa kau pergi situ Pokok. Pokok tak berguna. Kenapa kau pergi situ
Sepuluh, from Amik Coin Pick. Pick masa kat checkpoint tangga tu lalu bawah pas tu, jangan jatuh lalu je strike ada coin kat hujung Pick. Pi, masa kat checkpoint tangga tu lalu bawah, lepas tu jangan jatuh lalu je straight. Ada coin dekat hujung Pi. Ada coin Okay. Abang, aku kena lepas benda ni dulu. Faham tak? Okay. Aduh, aku dah salah, aduh. Oh, hai. Bawa kepala bapak kau bawa! Bingai lah kau! Bawa kepala bapak kau, duk. Lalu bawah pi ada coin. Ya Allah, aku lupa. Ya Allah. So, aku tak boleh marah-marah orang. Aku kena santai. Aku tak boleh marah orang. Kau tak boleh marah-marah orang, Afiq. Nanti kau lupa. Okay? Kau tak boleh nak marah-marah orang. Kau kena santai, kau kena chill, kau kena relax. Okay? Bila kau marah-marah orang, engkau akan menggunakan emosi bila kau main game ni. So, kau relax je. Kau relax je, Afiq. Kau relax. Okay? Tak payah nak emosi sangat. Biarkan viewer kau menjadi sakai dekat komen tu. Biarkan tu. Sebab dia memang sakai, Afiq. Kau faham? Kau jangan samakan diri kau dengan viewer kau. Sebab viewer kau memang dah sakai. So kau jangan ikut perangai viewer kau faham? Kalau kau ikut perangai viewer kau pun akan ikut sakai, kau faham? Macam ni kan, sakai yang kau. Kau faham tak, Fik? Faham. Betul juga tu, viewer aku memang sakai. Kalau aku ikut perangai diorang, aku akan jadi sakai juga. Relax je. Okay. Hey! 10, from Ayahanda Pokok. Ayahanda Pokok. Aku takkan biarkan kau lepas Pick. Anak buah dah stand B di mana-mana. Oh. Oh! Papa kau dah! Okay, macam ni kalau macam ni tak ada. Kalau macam ni guys kalau macam ni kita kena try and error. So it's okay kalau kita gagal. Okay, sebab kita akan nampak pattern dia, faham tak? So apa akan jadi kalau kita jalan straight? Hello. Bodoh lah kau. Bangang, aku boleh naik atas lah bodoh. Ingat punya pokok. Lah! Habis tu kau nak aku lalu mana tu? Sumpah ada pokok tak logik siap tiba-tiba macam ni. Game ni tak logik guys Game ni memang mencabar kesabaran aku tu. Tak, kau tengok pokok tu macam ni guys. Nampak tak logik guys Tak logik ke Fik? Tak logik. Habis tu macam mana aku nak lulus sini ni? Memang aku tak boleh lulus situ Memang aku tak boleh Memang tak bagi dah lulus situ. So memang tak bagi. So pokok hilang ah. Halo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Asal dong kau pokok. Sumpahlah pokok. Kau kenapa doh? Tiba-tiba dia macam ni pula. Tiga pokok pula. Apa kali amak lah game ni, macam mana lah aku nak hafal pattern dia doh? Apa benda tu? Sumpah macam kek guys tiba-tiba ada pokok pula depan aku ni Dia ajak bergurau. Dia ajak bergurau guys Info dia ajak bergurau. Dia nak ajak bergurau dengan aku tu. Dia nak ajak bergurau ke Fik? Dia ajak bergurau. Okay, kau tak nak aku lalu sini. Okay, pasal aku nak lalu mana? Boleh tak aku lalu belah kanan? Boleh tak? Ke tak boleh juga? Okay, kanan ada pokok. Pokok tu akan jatuh dalam kiraan 3, 2, 1 jatuh. Bukan pokok ni lah habau. Aku tak buat apa ni? Kepala bapak yang hilang. Tak. Kau nak apa ni? Kau nak apa daripada aku tu tak? Kau nak apa daripada aku ni? Tak, dia memang mencabar aku guys Memang kalian mak. Betul lah bangkit. Dia cuba nak buat aku panas. Tapi dia salah orang guys Aku seorang yang santai guys Aku takkan panas. Kau relax. Tak, dia cuba nak buat aku panas ni. Dia cuba nak buat aku panas ni. Sabar jap. Hei kau ni, aku geram dengan kau. So ada 2 pokok confirm Okay, 2 pokok dalam kiraan 3, 2, 1, let's go. Okay, 3 pokok. Okay, aku takkan koyak. Aku takkan koyak. Kau relax Aku takkan koyak. Tak ada masalah. Pokok. Ni pattern lain tu. Someone, host berat and tinggi berapa? Baju saiz apa? Kenapa Saman? Wega ni macam mana tu guys? Dia nak hempuk aku ni confirm. Dia nak hempuk aku ni. Hempuk lah. Aku tak bagi kau hempuk aku. Aku duduk rapat-rapat dengan kau. Apa peduli lah tu. Aku duduk rapat-rapat dengan kau tu. Tadi kalau aku gerak tempat lain ni, dia akan hempuk aku guys confirm. Kau tengok Aku checkpoint. Rupanya lalu sini. Okay. Easy bro. Ni kenapa ada pokok kat sini tak tu kenapa? Tak, yang belah kiri ni kenapa? Yang belah kiri tu kenapa? Itu je aku tanya kau. Okay, kalau aku lalu kat bawah tu, kau akan ke depan sedikit demi sedikit, betul? Betul tak betul? Tak Okay, ni tak matikan aku. Okay, kau tolak aku Macam mana aku nak ambil benda tu Tak boleh lompat tu. Sabarlah, janganlah tolak aku. Sabar. Relax. Okay, ni aku tengah baca signboard tau. Watch out. Betul-betul dia bagi kat aku tu. Los, kau kena main game ni lah Los, aku rasa Los. Gentle, game ni memang menguji kesabaran tu. Aku nak kena bawa pokok ni Aku nak kena bawa pokok ni atas
Hah? Apa tu? Apa kepantik benda tu tu? Thank you. Shield. Nampak shield. Tembak lah bingai. Ni atas. Jangan tolak aku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh tak boleh Tak boleh tu. Tak boleh bawa ni atas tu. Tak boleh. So macam mana aku nak lalu benda ni La ilaha illallah, senang je punya bingai siap aku. Okay, checkpoint. Bawah ada apa? Kau boleh pula kembang macam tu. Sumpah lah. Kau boleh kembang jadi macam tu tu. Engkau sumpah banyak betul idea pokok ni guys. Tiba-tiba kembang macam tu. Wih, ada harta karun tu. Harta karun? 10. 10? Someone? Extra tekan setting, ambil lambang pokok tupat mystery box. Pik, cuba tekan setting, ambil lambang pokok tu untuk dapat mystery box. Alah, kau mesti baru masuk ni Kau nak aku tekan benda ni Alah, kau lambat masuk lah kau. Pokok Ampah. Ingatnya tekan setting, lepas tu tekan lambang pokok tu. Kau ingat aku adik-adik kau baru Kau ingat aku adik-adik kau? Kau boleh diam tak kau? Jangan sampai aku koyak kau faham? Kenapa badan aku berduri tu? Lalu sini guys. Oh yelah, memang badan auto berduri. Okay, confirm. Okay, so tadi signboard tu dekat kanan tau. Sekarang signboard dia ke kiri. So memang kena lalu kiri. Kena ikut signboard ni guys. Okay, dia akan slow sikit. Okay, patah balik. Dia akan hempuk tau. Hempuk kat situ Macam mana aku nak lalu sebab aku dibebankan dengan duri tu aku akan jadi slow. Ya Allah, sabar. Fikir macam mana ni Fik? Ke lawan arah yang berlainan? Oh yelah, lawan arah yang berlainan lah. Okay, lawan arah yang berlainan Okay, ni ke kiri. Yes. Pandai tak aku? Easy kan? Pokok ni takkan buat apa-apa. Okay, pokok ni akan jatuh tau. Pokok ni yang boleh kembangkan tu engkau ke? Engkau boleh kembangkan Hello? Oh tak Hei! Oh. Bapak, kau nak kerja aku macam gila 10 jepit dari tabung ni. Ya. Orang masjid ni dah sampai pula. Titik tak sempat. Tak sempat. Sebab apa tu? Dalam kiraan 3 2 1 Lari! Okay. Ada game. Insert coin. Yes. You insert the coin, okay. 3 hit you, okay. Apa ni? Oh, aku bertahan berapa lama Allahu Akbar. Ui. Dapat
Rupanya aku terpancing dengan game tu guys Kau terpancing ke Fik? Aku terpancing dengan benda tu rupanya tu. Kita ikut jalan baru, tengok macam mana. Kalau Pocket Apple dia nak buat apa dengan aku? Tak, aku tanya korang, kalau Pocket Apple dia nak buat apa dengan aku? Banyak betul pokok ni, banyak jenis pokok ni Fik. Banyak ke Fik? Banyak jenis pokok ni. Dia akan buat apa dengan aku ni, Pocket Apple ni? Kau nak buat apa dengan aku? Hey! Kau tengok guys Sumpah tak logik guys. Mana ada apple bomb tu? Sumpah mengarut siap. Menipu, game ni menipu. Kau jangan domain game ni guys. Cantik. Atas ke kanan tu? Jangan ikut aku. Lah. Boleh kena aku dekat atas tau. Sumpah lah aku nak pancing sekali. Ali amak punya. Easy bro. Mana lagi? Balik lagi. Mana bom? Tak ada. So bawah ni tak lalu tu. Bawah ni tak lalu, kita lalu straight. Hey. Kau buat apa tu? Oi. Dia dah tutup jalan tu. Memang dia suruh kita jalan sini guys. Okay. Sabar relax. IQ Fik guna IQ kau. Okay. Sekarang dia buat. Ui. Dia buat apa tu? Kalau aku lalu aku mati ke? Hello. Asal tu? Tak ada apa-apa. Hey, sabarlah. Sabar. Aku sangkut. La ilaha illallah, sangkut. Mak, jalan macam... Okay. Jalan raya tau. Tak, jalan raya ni. Jalan raya kan, Fik? Mesti ada kereta kan? Betul tak? Selalunya dekat jalan raya ada apa, guys? Ada kereta, ada motor, betul tak? Ada kenderaan yang akan lalu sini tau. So, memang akan ada kenderaan dalam kiraan 3, 2, 1. Hai. Lah! Last dia mati. Apa ni? Pokok bawa lori siap. Tak logik game tu. Pokok bawa lori guys. Tempat lagi tu dia pedajal aku tu. End of chapter 1. 3 Malice will continue in the full game. Thanks for playing my demo. If you enjoy it or enjoy hating it, I hope you try the full game with its finish. Expect more levels, stranger surprise, worse trees, and many access. If you add the game to your wishlist, I can let you know when it release. By completing the demo, you unlock challenge mode. Try replay in that mode for an extra challenge. Macam malas tu. Dah guys Inilah kesudahan dia guys Ini kesudahan dia Fik. Inilah kesudahan dia. Okay boleh dah tak payah aku nak replay extra challenge kan. Ini baru demo tu.